Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dengan gembira syukur di hotel yang cantik indah, Iman Travel menyambut kedatangan jamaah yang pertama seramai 150 orang ke bumi Madinah, tempat Nabi senyum, ketawa, gembira, menangis dan berjuang semua. Semoga dapat haji mabrur. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai Movenpick. Okay, Falong. Okay semua. So barang-barang pun kita dah letak. So macam ni lah. Okay. Akal lagi aja. Abang dah rekam awak. Ready je ni. 1 2 3. Okay, bye semua. Bye. Bye, gerak dulu kan? Gerak dulu eh. Okay, love you. Bye, Nana. Bob. Bye, Aus. Saus, bye. Yeah. Okay, look balik. Bye. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. So dah settle lah kita punya daftaran apa semua. So Alhamdulillah dengan menunggu terpanggilan penletak beg dan juga ada sedikit taklimat lah. So Alhamdulillah ibu. Macam mana ibu? Okay. Okay, Alhamdulillah ibu. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. So semoga yang baik-baik lah untuk kita semua. Ayah depan ibu. 5015 sukacita dimaklumkan bahawa panggilan daftar masuk bakal-bakal haji ke Dewan Penlepas ini dibuka. Dengan ini, kami menjemput dan mempersilakan bakal-bakal haji dari syarikat Iman Travel and Tours untuk masuk ke pintu utama Dewan Penlepas. Mohon kerjasama bakal-bakal haji untuk memastikan rencana. Alright, kita dah letak bagasi semua. Sekarang kita ada taklimat lah. So, kita dah masuk. See. So, tengok dulu ada makan-makan sikit. Okay, terima kasih. Sama. Sekarang guys. So, ada taklimat ibadah haji lepas semua. Okay, sekarang kita dah habis daripada ucapan daripada menteri. So, sekarang ni kita ada board pas singgah. So, kita akan naik bas daripada Movenpick ni ke KLIA untuk bersiap-siap. So kita dah dapat pas haji, pas iman dan juga pas nusuk lah. Okay. So kita salam dengan ni lah, dengan menteri tu. So lepasan teruslah ke KLIA.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, sini ayah. Ini. Tidak ada barang tertinggal. Haji Mabrur. Kau ada baju eh? Haji Mabrur. Sudah pagi. So kita dah settle tadi Immigration Malaysia gunakan apps Nise. Oh nice benda dah. So sekarang dah juga lepas daripada check out Immigration Saudi. So sekarang berkumpul lah ramai-ramai menunggu plane sini. Alhamdulillah, syukran, Alhamdulillah. Ramai. Tuan Muhammad Fikri, agak terima kasih. Selamat jalan. So kita dah masuk, dah duduk dapat Kulino HDD semua, bersebelahan semua. So, yeah. 8 hours 20 minutes guys, 8 hours 20 minutes. Okay, good. Okay guys, kita dah nak sampai di Yathrib, Madinatul Munawwarah.
المركز الدولي بالمدينة المنورة. التوقيت المحلي تمام الساعة 5:04 صباحا. درجة الحرارة الخارجية 24 درجة مئوية. زمج. Terima kasih. Alhamdulillah. Madinah. Subhanallah. Sejuk ya, suhu 24 ya. Suhu 24 ya. Angin macam dekat Kimeran.